Kelebihan simpan duit raya anak di akaun Gap Junior. Ibu bapa bijak, mulakan langkah tabung pendidikan anak-anak bentuk aset 999. Tukarkan duit raya anak-anak kita nanti kepada emas. Nilai emas yang kekal dalam jangka panjang sangat sesuai untuk tabungan pendidikan anak-anak kita. Tiba masanya nanti, emas tu boleh digunakan untuk menampung berbagai kos mereka untuk universiti atau college nanti. Emas juga adalah aset kalis inflasi dan sesuai mengikat nilai duit RM daripada kejatuhan nilai dalam jangka panjang. Walaupun 10 tahun nanti kita menyimpan duit raya anak-anak kita dalam bentuk emas, nilainya dapat membeli barang yang sama pada masa akan datang. Mulakan simpanan 1 gram atau RM100 hari ini. Bagi ibu bapa yang ingin memulakan simpanan untuk anak-anak tuan-puan boleh isi borang sign up untuk saya bantu tuan-puan daftar sebagai ahli dan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.